Okey. Kita bertemu lagi dalam podcast kita pada kali ini, dan pelbagai isu telah kita bawa dalam podcast kita untuk kita bincangkan, dan hari ini episod kita yang ke 10. Dan hari ini sangat menarik, yang kita bawa berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Bukan sekadar viral, tapi kita punya tetamu kita pun. Bukan kaleng-kaleng lah kita kata. Kita bawakan satu mungkin kisah luar biasa tentang kekuatan, ketabahan dan keberanian seorang wanita Muslimah. Betul. Kita membawa Suri di dalam kita punya podcast hari ini untuk kita bincangkan bagaimana beliau boleh menceburkan diri dalam bidang yang kita rasa sukar lah untuk orang perempuan ni. Kalau dulu wirawati zaman Rasulullah dulu memanglah kita ajar dengan Safiyah dan sebagainya, tapi hari ni mencari seorang wanita yang teguh pendirian dan kuat semangat bukan satu perkara yang mudah, sebab banyak dalam apa-apa media sosial daripada hari ni melemahkan kaum hawa. Tapi hak ni sangat mencabar. Dia lain. Jadi kita ambil sisi yang berbeza untuk buat dalam podcast kita supaya menjadi teladan dan juga menjadi inspirasi kepada wanita di luar sana. Jangan mudah tewas dengan gosip dan sebagainya. Itu hanya cerita. Kata orang sekarang, dia kata hidup hari ni memang keras keras. Tapi ni bukan baik Suri. Bukan. Hidup memang keras Suri. Yang kita bawa ni kita pun ketak juga ni. Pasal apa kita ketak? Pasal depa ni ninja. Betul. Ninja. Okey, bersama kita pada hari ni Akak Ninja Runner kita. Jadi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat datang ke podcast kita dan juga ke Bumi Darul Iman. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputannya. Terima kasih juga kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk berbicara dalam podcast kita pada kali ini, insya-Allah. Dan baru-baru ini kita Terengganu telah pun dihangatkan dengan satu program yang cukup besar, Terengganu Marathon yang peringkat antarabangsa kan. Alhamdulillah. Dengan orang kata kehadiran 33,000 lebih yang membanjiri Bumi Darul Iman dengan pelbagai kategori lah. Alhamdulillah. Dan katanya ada selebriti, tetapi yang kita bawakan ini bukan selebriti, tetapi seorang suri yang mampu memberi inspirasi kepada anda di luar sana, insyaAllah. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita pun tiba-tiba duk cari-cari nak kenal lebih mendalam. Tengok tetap Ninja Runner. Jadi kita nak tahu juga sebab apa orang panggil Ninja Runner. Mungkin ada cerita di sebalik nama itu, dan memang nak dikenali sebagai Ninja Runner ataupun memang tak mahu orang kenal lain, sekadar Ninja Runner sahaja. Silakan untuk persinggahan pertama ni lah, sebagai intro. Ada macam ni lah, sebab kita ramai kawan. Bila ramai kawan-kawan tu dia cakap tak sedap lah nak panggil nama sendiri kan. Dia kata tak kena dengan background yang kita pakai. Lalas diorang yang bagi nama tu lah. Dia cakap kita orang nak panggil awak Ninja Runner boleh tak? Sebab awak dah ninja. Lepas tu berlari lagi. Hantar barang lagi. Kira sesuai lah Ninja Runner tu. Saya cakap elok mak pak kita bagi nama sedap dah bagi Ninja Runner. Jadi bila diorang dah pakat-pakat tu, jadilah Ninja Runner daripada 2017. Sampailah sekarang semua termasuk family dah panggil saya Ninja Runner. Memang lekat dah sebab hampir 10 tahun dah. 2017 ni 2026. Hampir. Bila orang panggil nama kita dah tak ingat nama sendiri. Tapi sebenarnya di sebalik nama tu memberi kekuatan kepada orang sebenarnya. Bukan sekadar memanglah kita ni kalau ikutnya nama yang mak ayah kita bagi tu kita yang terbaik. Tetapi bila kita dah nak paksa orang, dan orang yang nak kenal kita kan, dan orang yang ada inspirasi, jadi dengan nama tu maka jadilah identiti pada hari ini dan juga trademark lah pada orang cari pun mudah. Sebab ni, kita pun jarang runner tu memang biasalah kan, memang ramai orang runner, tapi ninja tu biasanya kurier lah. Tapi ni Ninja Runner, kita duduk kan hantar barang, rupa-rupanya di sebalik nama tu ada cerita di sebaliknya. Jadi alhamdulillah baru-baru ni katanya terlibat dalam marathon kan, marathon Terengganu lah, mari ke Terengganu sebab marathon lah. Jadi macam mana lah kalau kita mula-mula orang kata terdetik ataupun nak rasa nak terlibat dengan sukan larian ni? Asalnya memang saya daripada kecil suka berlari lah. Sama lah kita. Sama. Jadi bila lepas perkahwinan tu komitmen kita susah nak ni kan. Jadi lepas anak besar 7 orang tu baru saya boleh keluar untuk aktif balik. Maksudnya anak besar 7 orang?
Anak dah besar-besar lah. Anak dah 7? Ya. Anak dah 7 barulah sertai ataupun sertai event. Sertai event. Tapi sebelum tu memang dah aktif sebelum tu aktif bawa pergi taman lah. Maksudnya anak berlari kita berlari juga? Ya. Oh, okey, faham. Jadi selepas daripada yang kecil tu dah besar tu, baru saya start daripada 2014 lah. 2014 baru saya masuk event. Okey. Masa 2014 tu anak yang paling kecil tu? Yang paling kecil tu bawa dalam stroller. Jadi tapi tak apalah, pasal abang-abang kakak dah ada untuk pantauan anak tu dah. Okay. Kita jalan sekali sama. Ya. 7-7 saya handle. Mesti orang tukar mana mok mana. Ingat orang adik-beradik tau. Okey, teruskan. Okey, jadi larian tu dah sebati daripada sekolah sampailah sekarang. Bila dah tu kita terus macam tak boleh tinggal. Bila kita tinggal, benda tu kita resah. Ya. Kita tak boleh. So saya teruskan jugalah berlari. Biasanya orang ni walaupun dia memang dah bersekolah, kita kata larian, apa-apa aktiviti lah, sukan dan sebagainya, tapi bila dah kahwin, banyak dia korbankan minat dia dan sebagainya, fokus kepada anak-anak. Tapi bila dah 7 tahun bukan masa yang singkat, kita rasa campur dengan komitmen nak jaga anak dan sebagainya. Tapi macam mana terdetik hati untuk kembali untuk meneruskan minat larian tu sendiri? Sebab 7 tahun ni bukan satu tempoh yang pendek. Mungkin kita kata nak stamina balik dan sebagainya tu. Macam mana? Okey, sebab yang pertama kena bahagikan masa lah. Bila kita dapat bahagikan masa, mesti ada ruang. Jangan cakap tak ada ruang. So kalau orang nak berjaya, dia jangan bagi alasan. Yang jadi inspirasi tu nak masuk balik tu. Masuk balik. Apa yang mencetus, menjadi pencetus? Sebabnya impian tu ada lagi. Saya punya impian nak ke alam berlari ni kuat. Jadi tu yang masuk event untuk teruskan. Baik, ini orang kata satu pengajaran pertama. Impian kita boleh kita tangguhkan seketika, tapi dengan committed kita akan buat satu masa lagi. Akhirnya kita akan susun dengan penuh disiplin kehidupan kita. Akhirnya selepas 7 orang cahaya mata dibesarkan dengan jayanya, alhamdulillah kembali memburu impian, cita-cita. Alhamdulillah. Okey, baik, alhamdulillah. Dan kita tengok baru masuk ke ni, kita nampak makin aktif. Dan tadi pun waktu sini kata boleh tahan. Saya pun terkejut bila diberitahu 7 orang cahaya mata. Dengan aktif tu. Maksudnya dalam tempoh membesarkan anak-anak tu, maksudnya masih lagi meneruskan lah. Masih. Sebab anak-anak kecil pun still kita bawa dalam stroller. Yang besar kita pegang tangan jalan. So diorang masa tu masih ikut arahan kita lah. Dia tak ada cakap nanti kalau hilang nanti tak tahu orang coli. Jadi dia tak berani jauh. Jadi sampailah besar ni, waktu masing-masing dah macam tak ada nak ikut ibu dia berlari, tak ada. Semua ada pilihan masing-masing punya sukan. Jadi tak ada seorang boleh ikut. Oh gitu. Gitu. Masing-masing aktif dengan sukan dan juga minat masing-masing lah. Minat masing-masing. Tapi aktif sukan lah. Aktif sukan lah. Okey, sebab asas dah ada lah tu. Asas dah ada. Stamina pun kuat, insya-Allah. Sukan. Jadi kita nak backward sikit. Sebelum tu kita nak tanya sikit, Kak Ninja Runner ni asal dari mana ni? Asal dari Kelang. Asal dari Kelang. Sebab tadi bunyi macam Kedah. Jadi asal dari Kelang, datang ke Terengganu ni untuk join Terengganu Marathon 2026 ni lah. Betul. Dan ni first time datang ke Terengganu. Kali kedua. Okey. Tahun lepas saya ada join. Tahun lepas. Okey, faham. Tahun lepas dekat Patu Buruk ni lah. Ya. Betul. Cuma tadi kita cakap berkenaan dengan minat dan juga keaktifan dalam sukan dan sebagainya. Tapi satu kaum hawa, kan, seorang wanita, seorang ibu dan sebagainya, tapi dengan pakaian, dengan busana yang dipakai, kadang-kadang orang menghadkan untuk sukan ni kena pakai gining, kalau lelaki kena pakai seluar pendek dan sebagainya. Benda tu menjadi nak kata dah terbuku dalam fikiran manusia pada hari ni. Tiba-tiba mari Kak Ninja, dahlah nama Ninja, kita nak tahu juga adakah memang mari asal gining ataupun selepas panggilan ninja tu barulah berninja, maksudnya bernikab dan sebagainya. Okey. Untuk sebelum ni saya start bernikab ni tahun 2012 lah. Sebelum tu lagi lah.
So lepas balik umrah tu memang sampai sekarang alhamdulillah. Okay, untuk masuk larian ni sebenarnya bagi mula-mula dulu susah lah sebab kita tak pernah pakai kan. So bila saya try cari kain yang sesuai. Sebab macam kita pakai sekarang ni kain chiffon lah. Baju kita ambil kain yang jenis ringan yang mudah angin senang, kita tak berpeluh sangat. Jadi bila dalam larian tu dia tak rasa sangat. So ambil yang ringan, yang orang kata simple. Tak perlu orang kata macam, kan setengah orang kata boleh ke lari tu, boleh ke kan. Ya betul. Tapi sebenarnya bila dah lama-lama konsisten, dia dah okey dah. Allah bisa tegal biasa. Jadi itulah yang saya dapat tu sekarang ni luar biasa. Sebab dulu mula-mula memang susah. Okay. So masa tu dia punya kekuatan dari sudut fizikal dan juga mental mana yang lebih? Okey, kalau yang untuk fizikal tu sebab persepsi orang kan, dia macam macam mana dia ni boleh boleh berlari. Sebab kita maraton pula maraton sebab kita fikir Islam tu mudah kan. So kita tak payah nak susahkan. Islam tu mudah dan Islam tu sangat menjaga kesihatan. Jadi sangat mengutamakan kesihatan, kebersihan dan sebagainya. Tetapi aurat perlu dijaga. Betul. Tapi itulah kadang-kadang sebab tu antara punca sebablah kita panggil untuk bersama-sama kita untuk kita pecahkan minda masyarakat bahawa sukan ni tidak ada satu ketetapan bahawa orang gini boleh ke sukan, yang berfudah tak boleh. So maksudnya hari ni cuma ada kategori kain yang perlu disesuaikan dengan pemakaian dan sebagainya. Kita sebut boleh chiffon, tak tahu sekarang mana chiffon tu. Bak saya tahu kek chiffon ke. Chiffon tu je. Okey, cuma nak kabarnya masyarakat hari ni boleh tahulah bagaimana maksud kita punya pakaian tidak menjadi penghalang untuk kita bersukan. Tapi yang paling penting kesihatan dan juga minat kita, selagi mana tidak melepasi syarat kita boleh pergi. Dan kalau nak pergi pun mesti ada garis syariat yang perlu kita patuhi. Okey, baik. Mungkin ramai lagi yang rasa larian maraton ni susah lah. Memanglah yang Ninja masuk kategori berapa kilometer? Full 42 full marathon. 42. Saya 42 yang ada 21 insya-Allah tak masuk. Insya-Allah next time. Fun run. Kita masuk fun run. Tu pun 1 kilometer. Tu pun menuju finish. Did not finish. Jadi ada tak macam mana Kak Ninja dapat sesuaikan diri tu dari segi pakaian, nak bernafasan lagi, pergerakan lagi dengan keadaan berpudah ni? Okey, dia sebenarnya kita kena konsisten lah. Bila kita dah setiap hari buat, benda tu dah jadi perkara biasa. Dia mudah. Maknanya kalau kita dah niat tu, memang Allah pemudahkan lah semuanya. Niat kita memang nak pergi maraton. Nak lari. Kita pun tak ada target nak menang ke apa, tak ada. Just kita nak kesihatan je. Kita nak bagi tahu semua orang kita pun boleh sihat. Sebab cara yang pembawa watak kita kan. Kalau setengah orang kata boleh ke, kalau orang akan jadi contoh pada saya, kalau Kak Ninja tu boleh, kenapa kita tak boleh? Betul. Jadi kita buktikan pada orang yang semua boleh. Semua boleh. Jadi kita pun boleh. Daftar dulu. Daftar dulu. Macam menyelesaikan 42 km kita dah masuk. 21 insya-Allah dah. Insya-Allah dah juga. Lepas tu pernah tak Kak Ninja jumpa dengan orang yang berpersepsi negatif lah terhadap wanita yang berpudah tapi aktif sukan? Okey. Dia kalau ikutkan ramai. Lagi-lagi macam kaum yang lain kan, macam walaupun diorang bangsa lain, dia tanya. Dia tanya, contoh China kan, you pakai macam ni tak panas ke? So I cakap, mungkin saya dah biasa lah. Jadi dia pun kata, I respect you lah. Dia cakap macam tu. So kita paling kurang dapat membuka membuka persepsi orang lah. Persepsi orang. Jadi macam dia bercakap dengan kita boleh straight pada tu lah. Tapi kalau untuk orang luar, kita tak perlu nak cerita. Kita buktikan dengan cara kita. Sebab orang boleh nampak. Bila orang tengok, kalau dia tengok dia boleh buat, kenapa kita nak jadikan satu isu? Tapi itulah, sekarang ni kan memang kata cuaca yang panas tau. Memang satu cabaran lah di Terengganu dan sebagainya. Kata Terengganu lagi panas daripada luar. Wallahualam lah, saya tak tahu sebab tak pernah keluar. Sebab duduk Terengganu je setakat ni lah. Cuma hari tu pernah pergi ke KL tapi panas juga. Cuma hari ni rezekinya di KL katanya hujan. Petang hujan. Petang dan sebagainya. Cuma
dari sudut mari ke Terengganu ni, orang kata ialah sukan satu hal, bersama dengan orang kata peserta yang ribuan peserta, puluh ribu peserta, kita je yang berfardah, yang berpakaian kita kata muslimah lah. Jadi macam mana keselesaan, ada dok rasa macam menjadi satu cabaran ataupun rasa macam halangan lah, jadi halangan sikit. Okey, kalau bagi saya pengalaman sebab kita dah ada pengalaman, kita dah tak ada risau ke halangan ke apa, tak ada. Sebab kita dah biasa, orang pun dah tahu, orang pun dah kenal. Jadi dia tak ada jadi satu isu. Yang kita nak ambilnya jelas sebab kita lain daripada yang lain. Duduk dalam kelompok yang berbeza. Ginilah, kalau hari Jumaat, orang lelaki tak pakai baju Melayu pelik. Pelik. Betul jadi begitulah. Hari sukan, dalam peserta sukan, tiba-tiba mari berfardah dan sebagainya. Jadi macam mana cuba untuk menyesuaikan diri bahawa kita sama je. Maknanya bentuk mental fikiran tu untuk bersama tu macam mana kekuatan yang dicari. Okey, sebab saya pun kalau masuk event pun saya tak fikir lain-lain lah. Just kita niat kerana Allah, nak sihat. Kita tak pandangan orang pada kita pun kita biarkan. Kalau dia fikir positif lah jadinya. Kalau dia fikir negatif lah jadinya. So bagi saya apa yang saya pakai itulah keselesaan untuk saya. Okey, maksudnya kata fikir manusia biarlah. Kita yang penting niat kita dengan yang esa. Masya-Allah. Itulah kekuatan yang perlu kita cari dan perlu kita miliki. Bukan saja orang perempuan, bahkan orang lelaki juga. Maknanya tak pedulilah benda kata, benda fikir. Nak kata Raja Himah kot pandai lah. Yang paling penting aku nak sihat dan aku tutup aurat. Maknanya aku boleh join. Kalau dapat medal, alhamdulillah. Dapat tu tak. Mana tahu rezeki, tapi rezeki nak kena rezeki orang Kedah. Macam butang berdua tu. Nangis kat kita rasa 100,000. Okey. Walau bagaimanapun, itulah satu ni antara benda yang banyaklah sebenarnya yang boleh jadi inspirasi kepada kita masyarakat di luar sana, bukan saja kaum Hawa, bahkan kaum Adam juga boleh mengambil iktibar daripada perkongsian ninja kita. Bagaimana kekuatan yang harus dicari, biarlah dia pun nak kata apa pun. Mana kata nak ada mung lah nak kata benda pun. Yang paling penting niat aku tu. Aku nak jauh dan sebagainya. Kod dia lah. Kod dia lah. Jadi boleh belajar banyak bahasa ni. Sikit-sikit lah. Sebab tadi kita pun pelik daripada mana dia punya kelang. Kejap Pahang, kejap Kedah, faham Melaka, macam-macam lah. Tapi Allah dah jumpa dah. Okey, baik. Apapun kita bukan sekadar bincang sama-sama saja, yang kita memang nak ambil pengajaran, tapi setakat ni kita rasa boleh ambil lah, maknanya realiti dengan apa yang kita saksikan di TV, televisyen, movie dan sebagainya. Ia ada cerita, mungkin kita dongengan semata-mata, tapi hakikatnya hari ni kita kongsikan, kita keluarkan. Jadi pada hakikat yang kita kongsikan ini ada ilmu-ilmu, pengajaran-pengajaran yang boleh menjadi kekuatan kepada kaum Hawa pada hari ni. Jangan mudah, jangan jadi manusia tisu. Kan, terus bangkit, jangan lemah. Makna selepas 7 orang anak pun boleh lagi aktif dengan sukan dan sebagainya. Dan tadi nampak mari sini pun kata suti. Kata unicycle je. Unicycle. Electric unicycle. Jadi bukan barang lah. Okey, baik Farid, mungkin kita boleh ke soalan seterusnya. Jadi Kak Ninja, untuk maraton yang di Terengganu 2026 ni, mungkin kejohanan ataupun turnamen maraton yang telah keberapa kali dah, kesekian kali dah banyaknya. Jadi boleh kongsi tak berapa banyak dah event yang Kak Ninja hadir, dan biasanya masuk full marathon ke half marathon ke? Cuma dalam banyak-banyak marathon tu, mana paling melekat di hati, paling sedap lah bagi Kak Ninja? Okey, ini pengalaman jujur jujur, sebab memang paling banyak first bagi saya Terengganu Marathon tahun ni. Penduduk sekitar kawasan sini ramai yang support. Saya tak pernah lagi lah, walaupun saya pernah masuk ultra ke apa, tapi diorang ni sanggup tau. Ada yang bawa anak kecil, adik-adik kecil tengok tepi jalan, bagi semangat. Kita rasa dihargai tau. Sebab diorang menjerit. Yang mana kenal ninja, diorang jerit ninja. Yang mana tak kenal, diorang still support. Lari laju lagi adik-adik kecil tu kan, dia bagi semangat lah. Jadi kita macam ya Allah, seronoknya. Bayangkan 12:30 malam lari
sepanjang jalan seingat saya lah sampai KM ke sepanjang jalan tu kedai makan ada yang duduk makan. Tengok tepi support menjerit. Jadi kita rasa macam inilah kali pertama saya rasa semangat sebab saya pun bercakap orang dah lari ni bagilah semangat. Dia kata okey kak laju lagi. Jadi kita macam maksudnya tengah larian tengah lari cakap boleh. Jadi sepanjang jalan tu ramailah. Ramai orang. Jadi kita pun macam Ninja jenis Prama sebab dah biasa jadi peser. Kita orang dah lari ni mana semangat. Diorang duduk diam je. Bila kita dah bersuara baru semua bersuara. Diorang support. Jadi itu kenangan paling tak boleh lupa. Setakat ni dalam banyak-banyak event larian Terengganu. Marathon 2026 memang terbaik sebab tahun lepas ada juga tapi tak ramai semeriah macam tahun ni. Tahun ni paling meriah. Tahniahlah warga Terengganu. Terima kasih sangat ni orang Terengganu. Ya betul. Support, diorang memang support. Jadi ada suasana tu ada. Suasana meriah. Jadi penaik semangat juga. Kenangan paling best apa tau? KM ke 11 Ninja sempat order burger dengan Ailes Cafe Ais. Tepi jalan. Tepi jalan. Ya. Patutnya boleh habis 42 kilo. Tapi kita last runner lah. Kita support runner yang belakang-belakang. Okey. Faham. Maksud tapi tak apalah bukan kata nak juara dan sebagainya. Bukan mengejar tu kadang untuk kesihatan dan sebagainya. Lepas tu kita macam orang dah kenal kita. Jadi orang kata saya nak berlari dengan Kak Ninja. Selebriti dah ni. Kita selebriti. Selektif main dengan 300k follower. Dahsyat. Kak Ninja Runner kita ni. Jadi stalker juga. Stok juga. Study. Stalker study. Okey, inspirasi. Ya betul. Maksudnya maksudnya dah banyak orang kata acara larian disertai orang kata punca ataupun macam bagaimana Buddha jatuh cinta dengan larian tu. Okey. Dia satunya bila saya start berlari ni badan saya makin ringan. Makin segar, makin sihat. Jadi kalau saya stop berlari, saya tak amalkan, saya akan jadi lembek. Jadi macam lemau. Jadi saya kata saya kena lawan balik lah. Betul. Memang tak boleh. Jadi saya bila perasaan malas tu datang, tak boleh. Kena lawan. Kalau aku malas, kejap lagi penyakit sampai. Kita berlawan dengan perasaan lah. Berperang sendirilah. Jadi ambil kasut, keluar pergi berjalan. Lari. Sama begitulah orang dalam bekerja. Dia tunggu masa untuk pencen. Tapi ramai yang pencen rasa puas. Betul. Waktu tak nak berapa kadang-kadang buat aktiviti ni. Jadi gitulah rasa lemah sebab kita biasa bekerja macam orang berlari, biasa berlari aktif sukan, darah mengalir dengan tiba-tiba bila kita duduk saja memang dia akan rasa letih duduk saja pula daripada berlari. Banding biasa. Beza macam kita. Bezalah kita. Kita berlari tu letih. Kita banyak lari dah masalah dah setakat ni. Okey, jadi dalam perjalanan Kak Ninja nak jadi sebagai seorang runner ni, join merata dah marathon. Ada tak pernah sekali lah mari rasa titik paling terendah lah orang kata, rasa give up? Ada tak? Okey, rasa give up tu ada sebab paling jauh saya pergi 100 km lah. 100 km. Okey, tapi 100 km saya tu tak sampai sebab saya kurang rehat. Memang tak cukup apa semualah. Sebab kita cuba nak try habiskan untuk 100 km. Tapi belum kesampaian lagi. Cuma last saya join dapat habiskan 95 km sahaja. Jadi 5 km tu terbang mana tu Kak? UiTM Shah Alam. Yang trail tu ke? Tak, dia betul-betul dalam UiTM yang ada Bukit Tonggik tu. Makna lagi 5 km. Ya, sebab tahun pertama saya ambil 50 km habis. Tahun kedua dia ada buat 84 km habis. Tahun ketiga 45 sampai tahun ni 100 km 3 kali gagal lagi. Maknanya dia suruh saya lagi register tahun depan. Okey. Jadi pantang menyerah selagi kaki tak patah. Bijak. Boleh. Pasal pelari kan? Tagline tu. Orang berlari menggunakan kaki. Patah tangan dia berlari lagi. Okey. Cuma masa tu kita rasa mungkin Kak Ninja rasa give up. Ada tak panggil
turning point lah untuk kembali bangkit. Apa yang menyebabkan Kak rasa untuk bangkit nak buat balik tahun depan tu? Itu sebab saya repeat balik event tu. Sebab kita nak sampai dapat. Sebab yalah kita dah jatuh kan. Bila dah jatuh tu semangat tu dah hilang. Tapi benda tu semangat datang bila event tu sampai je, kita register lagi, kita buat sampai jadi. Buat sampai jadi. Mana nak gapai juga achievement nak juga untuk capai habis 100 km tu. 100 km 100 km sini mana? Allah. Pasal kita bukan apa lagi. Kalau sampai setiu baru 50. Sampai setiu baru 50. Kena patah balik setiu lah. Mana kita pintu masuk pintu keluar kot. Besuk mamang kot. Jadi kat situlah saya kena cari kekuatan balik. Sampai saya boleh dapat. Walaupun DNF tak kisahlah, lagi 5 km terakhir kan. Itu bukan bagi saya bukan gagal. Sebab saya dah cuba buat yang terbaik. Jadi tak perlu mengalah pun. Sebab benda tu kita rasa tak apa, ada rezeki nanti. Maknanya walaupun gagal tapi puas lah. Sebab dia 95 km, hanya 5 km. Itu pun ada faktor yang menyebabkan menghalang daripada untuk mencapai impian tu. Tapi macam mana pun 95 km itu bukan satu bentuk jarak yang pendek lah bagi kita lah. Ya, betul. Kita 5 km hok nak habis tu kita. Mungkin pun panggil masa. Okey, apa pun alhamdulillah. Kita akan bertanya banyak lagi insyaAllah kepada Kak Ninja kita. Cuma kita rehatlah dulu sekejap. Kita rehat dulu sekejap. Kita nak beli burger dan Skype. Betul tak dulu sekejap insyaAllah. Kita kembali selepas pada ni untuk podcast kita. Podcast Dengar Molek episod 10. Jangan lupa subscribe, follow dan share. Support podcast kita. Kembali selepas ni. Okey, itu dia. Jumpa pula kita dalam mari semula kita dalam Dengar Molek. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita daripada Kelang. Ninja Runner kita Selangor. Selanjur alhamdulillah yang mari ke Terengganu. Dan aktiviti yang ada Terengganu ni memang membuka peluang untuk kita kata silang budaya lah. Tengok kita punya budaya, mana hak molek dia balik, mana hak molek dia kita ambil. Maksudnya kita berkongsi budaya, bukan sekadar memeriahkan acara ataupun berhibur semata-mata. Selain daripada alhamdulillah yang ditampilkan pada kita Kak Ninja kita dari sudut budaya muslimah, pakaian muslimah yang tidak menjadi penghalang, bahkan jadi penguat kepada beliau. Dan saya juga terinspirasi. Beliau kata dia balik daripada umrah 2012 kan? Dan mula bernikab dan sebagainya, dan tidak menjadi penghalang untuk meneruskan cita-cita ataupun hobi beliau lah dalam kekal aktif dalam dunia larian yang dicintai beliau. Okey, baik, kita nak tanya juga setelah masuk dengan pelbagai acara, bukan saja Terengganu, bahkan di luar Terengganu, macam-macam negeri dah, macam-macam program dah pergi. Jadi kita tak tahu, mungkin ada perbezaan dari sudut suasana, dari sudut kesukanan, semangat kesukanan, dan juga budaya tempatan yang pergi. Apa beza Terengganu dengan negeri-negeri lain? Okey, macam pengalaman saya lah. Saya lebih nampak rakyat Terengganu ni banyak yang support. Sebab banyak-banyak tempat saya pergi tu memang paling supportifnya rakyat Terengganu. Memang semangat orang Terengganu, diorang bagi semangat. Dekat water station pun kru-kru pun bagi semangat. Dia tanya runner okey tak okey apa semua kan. Jadi kita nampak kat sini macam itulah pengalaman saya yang pertama lah dekat Terengganu Marathon ni. Ini bukan nak puji apa tau, tapi ini reality. Sebab kita dah banyak join event banyak tempat. Tapi setiap water station yang ada, setiap kedai-kedai makan yang saya lalui, semua ada. Termasuklah polis pun yang still lagi boleh cakap boleh lagi sikit lagi padahal jauh lagi tau. Kita selalu cakap dengan sikit lagi. Ini dia kata kat kita sikit lagi padahal lagi 20 km lagi. Jadi sepanjang jalan dekat mana-mana event tu, saya rasa macam abang polis pun support kita. So kita rasa macam terharulah. Marshal yang last pun bagi tahu boleh tu, boleh lagi sikit lagi. Kita pun macam inilah first time Ninja. Sebab Ninja pun tahun ni memang
memang nak jadi last runner untuk support follower-follower yang nak join event kan. Sebab diorang kata ada yang first time full marathon. So kita support. Yang mana yang tak boleh teruskan tu dah tak boleh lah. Jadi yang mana yang tinggal dengan Ninja tu, kita support lagi, kita support. Yang kita pun kadang dah give up dah ni. Dah dengan hujan lebat kan. Tapi still lagi laluan dekat kedai-kedai makan Cina, Cina pun support. So kira macam you lari ke? You boleh lah, you mesti boleh. You lari cepat, nanti cepat sampai. Uncle-uncle kat tepi jalan tu. Jadi kita macam, ya Allah, bestnya duduk dekat Terengganu ni, tenang, orang semua baik. Kan? Itu kali pertama pengalaman saya. Jadi maknanya yang menyertai ataupun hok duduk tepi jalan tu, maknanya mereka bukan sekadar ada, tapi mereka bersama dengan memberi jiwa, memberi semangat, rasa bersama. Betul. Macam anak beranak rasa. Gitulah kita kata. Jadi mana senang cerita, kita boleh kata rakyat negeri Terengganu ni ataupun penduduk negeri Terengganu ni supportive lah. Memang support. Memang sangat menyokong dan menghargai kita sebagai runner ni. Maksudnya itu kata satu benda yang boleh kita highlightkan lah pada orang yang mungkin rasa takut nak mari Terengganu dan sebagainya. Sebab Terengganu ni kita ada garis panduan. Orang nak buat event apa-apa sekalipun, kita ada garis panduan. Biasalah kita masuk rumah orang, ada peraturan dia. Jadi sama di Terengganu ada garis panduan berkenaan dengan sukan, hiburan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang benda ni jadi ketakutan kepada sesetengah orang. Kena pakai tudung lah sebagainya. Dia tidak faham garis panduan tu. Jadi pada pandangan Kak Ninja, adakah nampak benda tu membantu ataupun cukup untuk lebih menggalakkan dengan garis panduan yang ada tu, boleh menggalakkan orang lain untuk mari sini, ataupun sebaliknya, ataupun untuk panggil muslimah sahaja, kita terfokus. Maksudnya untuk sukan ni orang lelaki saja ataupun muslimah yang berpakaian macam kata Kak Ninja saja mari sini, ataupun benda tu boleh dijadikan bukan menjadi ketakutan kepada orang luar, sebab dengan suasana yang ada lebih menggembirakan, memberikan inspirasi kepada peserta-peserta. Dan pada hari baru ni kita tengok pun ramai je yang tidak jilbab, bernikah dan sebagainya. Jadi pada pandangan sinilah, maknanya adakah garis panduan tu menjadi penghalang ataupun penguat, pemangking kepada industri pelancongan ataupun sukan? Okey, ini pada pandangan Ninja lah. Okey, kalau kita tahu dalam Islam ni tak ada paksaan sebenarnya kan. Okey, so bergantung pada diri sendirilah. Kita dah masuk rumah orang, kita kena jaga adab. Kita buatlah apa yang perlu sebab kita nak jaga nama baik Terengganu. Okey, Ninja rasa ada usaha yang baik, tapi boleh dipertingkatkan lagi supaya lebih ramai wanita rasa selamat dan yakin untuk bersukan. Mana pada macam Kak Ninja sendiri memang berpakaian, bernikab sendiri, adakah Terengganu ni akan jadi pilihan utama yang akan mari bila ada aktiviti sukan, sebab dah sesuai dengan kita punya dengan adanya garis panduan, dengan adanya garis panduan ni? InsyaAllah. Saya tak boleh nak ni, tapi kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah yang akan datang mungkin ramai lagi wanita-wanita lagi yang akan nampak terinspirasi. Kita hanya boleh buktikan dengan karakter kita, dan orang akan ikut benda yang baik lah. Sebenarnya kalau kita tengok dakwah Nabi Muhammad SAW sendiri pun dia lebih kepada dakwah bilhal, yang menatijahkan sehingga berjayanya kita rasa panggil apa, kita kecapi keindahan Islam sampai hari ini. Betul kita kata Islam tu bukan paksaan untuk non-Muslim, tapi untuk orang Islam kita perlu wajib patuh, sebab dalam kehidupan kita ni ada paksaan. Saya tengok daripada cerita daripada awal tadi, Kak Ninja sendiri pun banyak memaksa dirilah. Kalau kita sebut bahasa comel dia, disiplin. Nak disiplin ni bukan benda yang mudah. Betul. Itu adalah paksaan, betul? Konsisten. Jadi konsisten. Nak konsisten, bahasa pendidikan mak ayahnya paksa lah. Betul tak? Kita nak bentuk. Sebab tu kalau Nabi kata didiklah anakmu sembahyang sejari 7 tahun. Sebab apa 7 tahun? Sebab usia untuk melentur. Betul. Kalau suruh lewat, yang payah nak sembahyang. Walaupun kadang-kadang 8-9 tak sembahyang lagi. Tapi 10 tu dia tahu dah kewajipan dia sembahyang. Jadi kita orang Islam ni janganlah mudah makna kata melanggar. Kalau boleh kita tonjolkan sebagaimana Kak Ninja kita menampilkan satu busana terbaik untuk larian
mampu, bukan kata nikab semestinya kain tebal dan sebagainya, melihat kepada keperluan. Kalau nak sukang pakaian kain kena macam ni supaya kita boleh bernafas dan sebagainya. Jadi saya kira garis panduan ini boleh memberikan jaminan sebagai keselamatan, rasa selamat untuk bersukan dan sebagainya. Rasa duduk depan orang walaupun ribuan orang, kita rasa selamat. Betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari mungkin ada soalan lagi kita untuk mungkin kita nak tanya sikit perbandingan lah ni Kak Ninja, pengalaman berlari di negeri Terengganu ni dengan negeri lain. Mungkin apa perbezaan yang mungkin adalah dari segi pengurusan event ke, ataupun macam yang Kak Ninja sebut ni, semangat kesukanan ataupun semangat penerimaan penduduk tempatan, atau dari segi kemudahan yang disediakan. Sebab 33,000, saya duk bayangkan 33,000 orang yang ada tu, nak semayang macam mana, nak mandi macam mana. Tapi alhamdulillah malam tu kata hujang tak. Tak mandi pakai hujang. Okey. Untuk bagi saya, dalam ramai tu kita dah biasa, tak ada masalah, tak ada isu pun. Jadi sepanjang perjalanan pun, event dia punya route apa semua okey. Tak ada masalah. Dia punya medik, makan minum semualah kira 100% bagi saya. Tak ada masalah. Kemah kening ya. Kemah. Tapi betul ni, puji betul tak ada nak apa orang kata nak backup tak ada. Sebab ini pengalaman, sebab Ninja nampak, Ninja sendiri yang datang, Ninja sendiri yang lalui, dan Ninja sendiri yang rasa. So pengalaman memang 100% bagi Ninja puas hati. Memang sepanjang perjalanan 42 km walaupun hujan lebat, kita teruskan juga. Sebab apa? Sebab abang-abang polis, kru-kru semua ada dekat sepanjang jalan. Tolong kita supaya kita tak sesat. Dia support kita, boleh lagi, boleh. Kalau tak boleh, dia kata duduk tepi, nanti akan ada ambulan ambil. So kita pun macam, oh tak boleh, kita kena teruskan sebab kita dah janji dengan runner-runner yang ada dengan kita tu. Boleh, awak boleh, Kak Ninja boleh, awak pun boleh. Kita push dia. Jadi bila dah sampai akhir tu, dia tak percaya yang dia boleh habiskan larian 42 km pertama dia. Dua orang dengan saya last tu, perempuan. Why? Kita sibuk ni Dr. John dadang ni. Jadi itulah pengalaman pertama Ninja. Tak pernah jadi last runner untuk support runner-runner kaum perempuan lah. Sebab dia pun dah, bayangkan masa awal event tu, dia pakai dah molek cantik. Dah last tu dah tertarik tudung. Dah macam memang dah barai sungguh dah. Aku cakap dengan dia, boleh sikit lagi sebab first dia time, first time. Sebab lagi 2 km terakhir, jangan give up, boleh lagi, jom. Kita tolak towing dia, towing dia, tolak dia, cakap dengan dia, bagi semangat. Akhirnya sampai juga. Itulah pengalaman Ninja kali pertama jadi last runner dengan runner-runner yang lain. Kedua-dua perempuan. Dua-dua perempuan. Walaupun Ninja bukan ada jawatan sebagai pacer ataupun sweeper, tak. Tapi kita sebagai runner, Ninja nak sukarela je. Sukarela. Sebab kita pun follower kita memang dia dah kenal kita. Jadi dia kata, Kak, tolonglah saya, Kak, bawa saya sampai finish line. Betul. Okey, so kita pun macam dah permintaan, takkan kita nak tinggalkan kan, sebab dia pun dah tak ada siapa. Kita sekali, kita dah secara automatik jadi ikon dah. Maksudnya dalam dunia larian lah, kita kata selebriti dan sebagainya. Kalau kita tak beri sokongan, siapa lagi nak bagi? Jadi dia menangis sampai finish line tau. Sebab dia tak percaya dia boleh habiskan. Sebab kalau ni bukan dengar cerita lah, dengar cerita daripada geng-geng runner ni, bila melibatkan 42 km ni, full marathon ni, ia sudah melibatkan mental lah. Betul. Mana mental kuat, insyaAllah boleh habis. Sebab dia bukan berkenaan mampu tak mampu lagi kan. Betul. Body mungkin kata dah tak mampu, mental tu dia kena kaki kuat. Kaki pula tu, kaki dah sakit ni, tapi serik lagi. Kaki dah macam kita, dia dengan saya pun kaki dah, sebab kita dah tak dengan hujan kan. Jadi kaki dah basah dah, dalam tu berlembab apa semua. Kaki dah tak bagi kerjasama. Kita cakap boleh lagi. Still kalau kita brisk walk pun, jalan pun boleh lagi sampai, sebab kita tengok masa sempat. Jadi cakap dengan dia, lepas ni register dulu, menyesal kemudian. Jangan takut. Untuk yang ni boleh pakai register dulu, menyesal kemudian. Kalau bab lain jangan menyesal kemudian. Menyesal dulu. Tapi yang ini tak apa, cuba dulu, daftar dulu, menyesal kemudian. Sebab pengalaman sangat baik. Tapi memang kita dengar sendiri pun dah tengok dalam komen-komen mana-mana pun, memang
puji, kata laluan tahun ni terbaik dan sebagainya. Betul. Macam mana Kak Ninja kita katalah. Jadi pandanganlah untuk daripada Kak Ninja sendiri berkenaan dengan negeri Terengganu ni, mungkin kata boleh dikatakan negeri yang women in sports dan terutamanya untuk muslimah yang berpurdah atau berhijab. Macam mana pandangan Kak Ninja dari sudut apa yang nak dikatakan tadi tu, women in sport Terengganu ni? Okay. Maksudnya orang perempuan ni mari sini rasa selamat lah. Sebab dengan garis panduan dan sebagainya. Okay lah, maknanya semua orang tahu kalau masuk Terengganu ni dia lebih kepada Islam. Okay. Itu yang bagi Ninja rasa memang dalam perjalanan route 42 km tu ramai wanita yang yakin datang sini untuk bersukan. Bagi dia tak ada masalah. Maksudnya dia yakin dia masuk sini dia boleh ikut adab dengan peraturan yang digariskan lah. Jadi dari situ kita nampak usaha yang sangat baik lah untuk Terengganu ni. Jadi kita pertingkatkan lagi lah untuk usaha-usaha seterusnya supaya ramai lagi yang akan datang yang hadir. Mana tahu tahun depan, tahun ni 33, tahun depan dah masuk 50. Banyak lagi. Mungkin lebih ramai yang akan menyertai. Tapi tu kita selit sikit lah berkenaan dengan Terengganu pun meluncurkan indahnya hidup bersyariat. Jadi mungkin boleh kita highlightkan benda tadi tu. Okey, baik, kita balik kepada stamina lah. Jadi bagaimana untuk kekalkan stamina? Jadi apa rutin harian untuk Kak Ninja kekal berada dalam kondisi yang sempurna lah sampai ke titik akhir? Cuma dari segi training, pemakanan. Betul. Untuk training kita setiap everyday lah. Ini untuk Farid berjinak-jinak. Untuk dijinakkan. Untuk setiap hari everyday kita training. Kita tak perlu banyak pun. Paling basic 5 km je. 5 km pun dah cukup. Tu kena berlari lah. Terpulang brisk walk atau berlari. Lagi bagus berlari. Sebab bila kita berlari, kita dah biasa berlari, kita punya pace makin lama makin akan naik. Kalau kita setakat memang hari target brisk walk je, so kelajuan kita brisk walk je lah, tak ada nak kelajuan lagi seterusnya. Faham. Kalau kita target berlari, okey hari ni kita lari pace 8. Esok lari jadi pace 9. Tapi kalau betul-betul nak laju lari, kita pergi dia pace 7. Orang sekarang tengok pace, orang mesti tanya, kau lari pace berapa? Kan? Cakap, kalau kita cakap pace 10, orang tak percaya. Dia tahu kita ninja. Jadi kita pun cakap, kita santai je. Kita tak ada naknya. Jadi ninja hanya kekalkan kemampuan, bukan melalui pace. Janji konsisten. Janji kita lari tu jangan stop. Bila kita stop, stamina kita akan hilang. Jadi untuk lari ni lebih kepada cari yang trail yang ada bukit-bukit. Sebab kalau kita bukit tu kaki kita lagi kuat, lutut kita lagi kuat. Macam kita ni kalau lari-lari kita rasa macam kita punya jantung lagi laju kan. Kita berhenti. Ada setengah orang tu dia kata kalau rasa laju tu teruskan lagi. Ya, betul. Betul. Sebab kalau berhenti nak sambung lari balik, dia tak akan support. Sebab nanti dia lagi kita tak boleh nak buat. Maknanya kita dah letak sampai sini je. Sampai situ. Jadi masa berlari tu kalau boleh jangan stop. Teruskan. Teruskan. Selagi mana kita boleh bernafas walaupun jantung kita masa tu dah laju. Cuma jangan push sangat lah. Ikut kemampuan pace kita. Kalau kata pace kita 7 je. Jangan macam kita dah 7 terus 6, 5 sebab kita kurang training kan. Itu boleh jadi high tech. Jadi kita kena tahu kemampuan kita lah, kemampuan diri sendiri. Tak perlu nak tunjuk kita yakin kita boleh laju, tak boleh. Jadi sekarang ni kita kena konsisten je. Jaga stamina tu. Yang penting everyday ada lari. Kalau tak ada lari selang-seli pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang lebih Ninja prefer konsisten berlari, makan minum Ninja cuma lebih kepada susu dengan kurma je. Ya. Ninja tak ada ambil gel. Ninja tak boleh makan gel. Sebab pernah kawan recommend, kita tak sesuai.
Masuk susu dan kurma. Makan kurma, minum susu. Ya, maknanya sebelum larian, sejam sebelum larian kita makan kurma dengan susu. Oh. Tak ada tambahan lain, madu ke? Tak ada. Tak ada. Rutin lain tak ada? Tak ada. Okay, faham. Ada tu, dah ada gel dia yang tu kan sendiri. Suplemen Kalau setengah orang dia ada makan kan. Tapi Ninja tak boleh. Ninja lebih kepada apa semua tak ada. Tak ada. Ninja tak ambil. Okey, faham. Tapi memang cerita-cerita cameraman ni hak di situ lah. Dia kata untuk yang pertama sampai ke 7 ke 8 lebih kurang. Masa tu yang keding-keding lah. Okey. Yang ke 9, 10 tu baru nampak ada yang sasa sikit. Tapi nak wayaknya saiz badan tu bukannya jaminan untuk anda sampai untuk finish dan sebagainya. Tapi stamina dan juga training konsisten macam mana. Macam tak dia perkongsian, dia kata silap pada kita bila kita training, kita denyut jantung kita laju, kita berhenti. Sepatutnya benda tu untuk kita pecahkan kita punya kemampuan kita. Dan memang kita sendiri pun fahaman kita, sebab kita dah belajar bersukan. Kita berlari macam saya suka hiking tau. So hiking tu tak rasa sangat. Tapi bila kita berlari, kita cuba berlari, kita rasa laju tu kita berhenti sebab kita takut jadi keserangan jantung dan sebagainya. Tapi bila dia kata silap, dia kata cuma macam Kak Ninja kongsi tadi, janganlah terbang dalam keadaan tersangat. Maknanya kena berpadalah, meneruskan dalam keadaan ikut kemampuan. Jadi insya-Allah, jadi itu banyak ilmu yang kita dapat. Harap teknikal kita pun boleh belajar daripada Master perkongsian. Pasal dia pun saya tak nak tanya dia pun runner. Dia pun runner. Tadi pun nampak runner ni. Ya, betul. Okey, baik. Apa kita nak tanya juga ada, sebab Mas ni untuk Terengganu kali kedua marathon. Ya, betul. Untuk tahun dulu tahun lepas 25 tahun lepas, sekarang ni 26. Mungkin boleh ada ialah sebagai peserta sepanjang larian dan menyertai event-event, tengok ada kelompangan yang perlu diperbaiki dari pihak penganjur ataupun di pihak negeri itu sendiri, dari sudut penambahbaikan untuk ekosistem sukan itu sendiri, atau apa yang akan rasa paling penting untuk diberi fokus. Okey, kalau Ninja lah tengok keseluruhannya, bagi Ninja tak ada masalah untuk event ni. Cuma yang Ninja dapat tahu, diorang kata tak cukup medal lah. Ada tak cukup medal, baju itu je lah. Just bagi Ninja yang itu tak ada masalah, sebab organizer mungkin akan postkan baju yang mana tak dapat ataupun medal kan. Kita bagi nama sekali kot untuk boleh tu. Dia suruh email kan. Dia bukan yang tak dapat ni dapat apa dah kena email kan? Ada email. Jadi diorang akan tulis nama lah. Jadi bagi Ninja isu yang ada sekarang itu je yang kita nampak lah yang diorang komplain. Jadi bagi Ninja organizer insyaAllah dia boleh selesaikan benda tu dengan cara yang baik lah. Sebab kalau ikutkan 5 km Ninja dengar orang yang join tu 15,000. Lama. So 15,000 tu diorang kata medal tak cukup, baju tak cukup kan. Jadi tak apa, insyaAllah Ninja yakin organizer ni dia boleh settlekan cara baik. Sebab tahun lepas pun ada isu juga. Tapi alhamdulillah tahun ni dapat settle. Cuma tahun ni cuma kurang itu sahaja. Sikit sangat. Yang banyak improve. Yang dia buat. Yang lain semua bagi Ninja settle terbaik. Cuma dari segi medal tadi lah. Cuma kita nak tanya sikit, sebab saya tengok ada di media sosial lah, dia ada kupon makan lah. Nasi minyak, bihun, kepuk lekor. Macam mana dengan makanan? Okey, untuk 21 km dengan 42 je boleh dapat yang join. Untuk half dengan full. Jadi kalau kita join 5 kilo tak boleh nasi minyak. Patut tak boleh gitu. Itu makan kena jahaf. Okey, untuk makan minum bagi Ninja bukan jenis yang suka komplain makan. Tapi bila dah penat, lapar, makan je. Cuma satu yang saya tertarik lah dengan makan kupon makanan tu. Dia kepuk lekor tu. Signature negeri Terengganu, dia memperkenalkan kepada peserta. Mungkin ada yang lari luar negeri dan luar negara. Dan kalau aku tengok pun dia punya laluan pun memang banyak ke
kita punya ikonik negeri, drawbridge dan sebagainya. Jadi perlulah kita akak supaya di sebalik sukan ni dia ada aura yang tersendiri. Betul. Dia boleh melepasi pelbagai segmen, bukan sekadar usia, bahkan politik dan sebagainya. Dia boleh melepasi belaka. Jadi dengan adanya sukan ni kita boleh perkenalkan keindahan yang ada. Mungkin tahun depan mungkin boleh buat jadi lebih panjang dan sebagainya. Tapi itulah maknanya apa sahaja yang unik dengan tradisi makanan dan sebagainya, waktulah untuk kita angkat kepada tu. Maknanya kalau baru ni hok dulu walik penyu tau. Orang dah awal walik benda apa hok lari yang baru ni. Tapi medal ni ada penyu juga kan. Penyu ninja tak perasan lah sebab ninja nampak tengah maraton blok saya punya medal. Ada betul. Dapat medal tadi. Okey, sebab tak bawa. Okey, baiklah. Kita nak pergi kepada kaum hawa lah sikit. Kerana wanita mungkin nak mula rasa segan dan takut. Jadi apa nasihat Kak Ninja untuk mereka nak aktif tapi ada kekangan dari sudut image, keyakinan, persepsi masyarakat. Macam kita ada sudut aurat dan sebagainya. Jadi dengan kadang-kadang mereka yang berat badan tu obes tapi malu lagi untuk bersukan. Okey, dia macam ni, aurat bukan menghalang untuk kita boleh jaga diri. Lepas tu kita masih lagi boleh kekal aktif walaupun kita bertutup aurat. Jadi jangan tunggu sempurna baru nak mula. So mulakan dengan apa yang ada. Keyakinan datang bila kita dah bergerak, bila kita dah berlari. So sarung kasut, jalan je. Abaikan kata-kata yang orang nak kata. Pedulikan apa yang orang nak kata, janji niat kita. Betul. Yang Maha Esa tahu. Betul. Jadi betul, saya tertarik dengan apa kata, maknanya jangan tunggu sempurna baru nak mula. Ataupun kita mulakan sampai jadi sempurna. Betul. Tapi teringat seorang abid, seorang alim ibadah, 40 tahun solat baru dia rasa baru kecapi manisnya ibadah. Tu seorang ahli ibadah. Dan kalau kita ni senang-senang ni, makna kata nak rasa manis sembahyang tu payah lagi lah. Apatah lagi kalau orang dok bersukan. Kita nak manis macam Kak Ninja kita dah masuk pelbagai kata kategori berapa kilometer dan katanya 100 kilometer pun masuk, cuma dok sapa tapi bukan menjadi kata mata semangat, bukan penghalang tapi terus untuk mencari peluang yang ada dan juga terus mengejar impian dan terus bangkit selagi mana kaki tak patah katanya. Selagi mana kaki tak patah, menyerah selagi kaki tak patah. Asalkan boleh berlari. Betul tu. Dan jadi benda ni makna kata walaupun dah anak 7 membesar dan sebagainya, mana anak paling busuk umur berapa kalau 10 kita? 10 tahun. Yang sulung 21 tahun. Sebaya 19. Okey, soalan last sebelum kita nak landing. Apa mesej Kak Ninja Runner kita kepada semua wanita muslimah di luar sana tentang kesihatan aurat dan gaya hidup aktif ni dah sebagai seorang muslimah? Okey, dia macam ni, jangan biar dunia tentukan limit kita. Kita sendiri yang tentukan. Faham tak? Faham. Okey, maksudnya macam apa kita nak buat, kita tak perlu nak takut. Okey. Jadi kita sendiri yang tentukan kita punya hidup. Okey. So jangan takut. Untuk wanita kat luar sana lah. Berpudar bukan penghalang, kita masih boleh aktif, sihat dan kuat dengan cara kita sendirilah. Maksudnya macam kita boleh rasa macam ni kita nak sihat, kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Macam kita target, kita seorang ibu kan, ibu ni tak boleh sakit. Jadi macam mana cara nak elakkan benda tu? Kekalkan gaya hidup yang sihat. So bagi Ninja, Ninja amalkan setiap hari konsisten lah dengan berlari atau berswak. Kalau pagi tak sempat, pergi ke petang. Petang tak sempat, pergi malam. Malam tak sempat, kita dekat atas treadmill. Jadi kalau biasa kita outdoor kan, lari kat Ninja lebih suka pada outdoor. Tapi bila tak sempat, kita lari dekat dalam rumah, kita pakai treadmill. Jadi benda tu tak jadi satu masalah bila kita tertinggal. So kita masih still konsisten lagi untuk kita punya larian. Aktiviti stamina kita pun tak hilang. Selain daripada orang kata kita aktif dengan brisk walk ataupun disiplin training kita, dari sudut makanan, makan Ninja macam biasa, tak ada pantang larang.
Mana makan nasi makan nasi je. Tak ada nak pantang-pantang orang kata tapi ninja tak tahulah. Still ninja kalau makan memang kawan-kawan kata makan ni nanti cepat naik lah. Makan je lah, rezeki nikmat Allah dah bagi, kenapa nak tahan? Kalau ninja jadi awak pun ninja makan je, tapi ninja memang had tu je, tak boleh nak lebih kan. Tapi ninja cakap tak apa, makan je selagi boleh. Kalau macam ninja ni, dia kata ninja ni kalau makan tak naik-naik. Ya, kita ingat cerita orang dah kata makan nasi gemuk. Gajah duk jumpa nasi pun. Betul. Makan pisang untuk diet. Gajah daun pisang dia makan. Ya, betul. Sebab saya pun lama dah tak makan nasi. Lah pukul 8 tadi. Jadi macam tu lah kita bagi pesanan dekat wanita kat luar sana, jangan takut untuk keluar. Jangan takut untuk keluar, walaupun identiti kita ni kita rasa orang nak hina kita ke, orang nak apa ke apa kan. Abaikan je. Teruskan je. Kita buat apa yang kita rasa kita bahagia, kita rasa kita happy, buat. Ya. Apa pun kita nak buat dalam hidup kita, kita tentukan, jangan dunia tentukan. Tapi ingat Allah ada di depan. Betul. Itu yang paling penting sekali sebab dalam hidup. Tapi betul, selain daripada konsisten dengan orang kata jadual ataupun praktis, training dan sebagainya, maksudnya pemakanan perlu juga jaga, jangan sampai tahap melantok. Jangan melantak lah. Kalau kata Terengganu panggil menterkedarah. Maknanya makan je lah, makan. Jangan sampai satu pinggang tapi 3 kali 6 buat. Satu pinggang. Saya makan sepinggang je tapi 3 kali 6 buat. Ni saya kena jaga juga sikit makanan. Cuma pada hari untuk larian tu, maknanya makanan kat ninja kita hanyalah kurma dan juga air susu saja, menjadi orang kata alah perut lah. Ya, alah perut. Tak boleh makan heavy sangat. Macam kalau full marathon lah, ninja lebih 5 jam awal dah makan nasi dulu. So lepas dari 5 jam tu kita still boleh makan roti, kurma, air. Tapi kalau ninja lebih kepada kurma dengan air susu. Sebab susu yang bagi ninja kenyang. Okey. Baik, kita rasanya dah sampai ke penghujung. Banyak perkongsian yang kita dapat. Ya, betul. Dan paling menarik sekali, setiap apa yang kita nak buat mesti ada ilmu dia lah. Jangan main ikut rasa. Sembrono. Jangan sembrono ikut rasa, takut binasa dah. Ikut hati mati. Jadi kena ada ilmu dia. Dan kalau mungkinlah ada satu kata-kata yang daripada hatilah untuk kaum hawa, suri di luar sana menjadi inspirasi dan juga bersama-sama untuk menjaga kesihatan demi diri dan juga keluarga. Ada tak satu kata-kata yang ringkas yang boleh menjentik naluri para suri kita sebelum kita landing kita punya podcast kita? Ada tak? Ada, tapi saya tak ingat lah apa saya nak cakap. Okay, dia macam saya lah. Jadi seorang ibu tak boleh menyerah. Maknanya apa yang kita lalui semua ni adalah ujian. Jadi bila ujian tu kita kena hadap, redha, ikhlas, insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi bagi wanita-wanita di luar sana, jangan takut. Jalan sahaja apa yang ujian Allah bagi. Redha, minta doa pada Allah, doa semoga dipermudahkan segala urusan kita sepanjang hari. Jadi letakkan diri kita tu doa pada Allah lah. Jangan takut apa-apa yang berlaku. Katalah kita risau sesuatu kan, jangan takut, Allah tu ada. Jadi kita serahkan pada dia, kita jalan je. Jadi dekat situ ninja cuma boleh bagi tahu pengalaman ninja sepanjang hidup. Ninja serahkan semuanya pada Allah. Ninja tak takut dengan ujian yang Allah bagi. Walaupun jatuh give up banyak kali, tetap minta tolong pada Allah. Nasabah nama ninja pun. Nasabah nama ninja pun ada pantang menyerah, tapi menyerah terus kepada Allah. Dengan penuh kepercayaan. Jangan buat serah tapi tak percaya, bahaya juga. Okey, baik. Alhamdulillah, jadi kita telah sampai penghujung untuk podcast Dengar Molek kita, dan pelbagai perkongsian telah pun kita cuba cungkil daripada ninja runner kita, dan kita bagi pihak seluruh kru dan
juga Urusi Penerangan Darul Iman untuk podcast Dengar Molek ni. Kita ucapkan terima kasih dan juga salam maju jaya, sukses mulia hendaknya insya-Allah di kemudian hari dan insya-Allah di hari-hari yang mendatang, dan moga-moga sentiasa menjadi wanita yang akan beri inspirasi kepada wanita di luar sana insya-Allah. Jadi sampai di sini saja, yang baik daripada Allah SWT dan yang kurang dan lemah dan segala gurauan ni, mungkin ada yang terlebih, ampun maaf dipintalah. Kadang-kadang kita nak gurau tak sedar, tapi insya-Allah hari kita minta maaf anda ada terlebih dan terkasar bahasa dan sebagainya, sekadar untuk menceriakan suasana semata-mata. Apa pun yang baik daripada Allah, kurang lemah dan juga segala yang terelok itu daripada kelemahan dan kedaifan diri kami. Sehingga kita jumpa lagi di podcast akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.